Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ni. Boleh komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak di ruangan komen. Jadi alhamdulillah setakat ni kita dah ada 84 orang telah bersama kita pada malam ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni kerana sudi untuk bersama kita buat pertama kalinya program Univibe yang dianjurkan oleh STM Liver. Jadi insyaAllah saya Ahmad Adib selaku moderator yang akan mengendalikan program pada malam ni, yang mana pada malam ni kita akan mengadakan program untuk mendengar perkongsian daripada jemputan-jemputan yang kita jemput khas untuk berkongsi berkenaan dengan persediaan sebelum kita memasuki ke dunia universiti. Jadi komen sedikit dekat sini mana yang dah cuba komen di ruangan komen. Siapa yang nanti targetnya nak masuk ke IPTA, nak masuk ke universiti. Ada ke yang nak masuk ke universiti? Ataupun ada yang nak masuk ke arah TVET? Ada ke yang TVET? Ataupun ada ke yang nak sambung STAM ataupun STPM? Jadi apa pun perancangan kita selepas ni pastinya memerlukan kepada persediaan. Jadi kami daripada STM Liver, insyaAllah kami jemput khas pada malam ni untuk berkongsi, memberikan perkongsian berkenaan dengan STM Liver. Jadi insyaAllah sepanjang sesi kita pada malam ni, sesi kita santai sahaja. Jadi sepanjang sesi kita pada malam ni, anda semua boleh bertanyakan soalan di ruangan komen. Boleh bertanyakan soalan di ruangan komen. Dan jangan lupa juga kita ada sertakan sekali borang feedback. Borang feedback yang boleh didapati juga di ruangan komen. Jadi insyaAllah bersama kita pada malam ni salah seorangnya adalah panel yang mana merupakan pensyarah daripada Universiti Teknologi Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Talha bin Ajma'in. Apa khabar Doktor? Sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat saudara Adib. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Doktor dan juga kesudian untuk bersama kita pada malam ni. Sudah tentunya terdapat kehidupan doktor yang bukan hanya setakat universiti degree tapi sahaja master, kemudiannya menyambung PhD dan kemudiannya mengajar pula pelajar universiti. Jadi tentunya doktor memahami kan bagaimana persediaan yang sepatutnya dilakukan oleh adik-adik kita yang bakal masuk ke universiti nanti. Jadi saya mempersilakan doktor untuk berkongsi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adib selaku moderator kita pada malam ni. Saya ada share screen. Boleh nampak tak screen yang saya kongsikan ni? Ada Pak saya tak pasti macam mana. Nampak. Baik, insyaAllah kita malam ni santai je. Saya perkenalkan diri saya lah, Dr. Talha daripada UTM Skudai, Johor. Dan saya akan berkongsi kronologi perjalanan dan juga apa cabaran bila kita masuk universiti. So ini bila kita masuk nanti dalam universiti, dia adalah dunia yang baru, maka dia ada cabaran yang baru. Analogi dia, SPM ni ibarat kita baru keluar daripada satu bilik yang kecil. Universiti tu kita nak masuk ke dunia yang lebih besar. Ni gambar kat depan ni adalah salah satu dewan kuliah. Bila anda tengok gambar yang macam ni kan, apa perasaan? Kalau dulu masuk kelas ada dalam 30 orang, ini boleh memenuhi sebanyak 200, 300 dalam satu waktu sahaja.
So universiti ni bukan hanya tempat buku. Dia adalah tempat membina jati diri dan survival. Saya akan tunjukkan perjalanan bila kita belajar nanti untuk adik-adik semua. Pada masa yang sama saya mengucapkan tahniah kepada semua pelajar lepas SPM. Apa pun result anda, dia baru permulaan. Janganlah merasakan itu segala-galanya. Dulu saya masuk ke Universiti Malaya di bawah satu tajaan beasiswa WAMI, World Assembly Muslim Youth. So saya masuk ke sana dalam bidang pengajian Islam. So nak ceritanya saya ni masa UM bukan doktor perubatan, bukan medik, bukan ekonomi. Biasa famous dalam bidang-bidang ni di UM. Tapi saya bidang pengajian Islam. Kalau orang sebut masuk pengajian Islam, USIM lah, UIA lah. Tapi saya masuk ke UM. Ni waktu saya degree. Kemudian ketika mana saya degree, saya masuk debater di peringkat ASEAN. Ni debate bahasa Arab. So waktu saya masuk asasi, saya masuk debate dalam bahasa Inggeris. Masuk degree awal, saya masuk bahasa Melayu dan saya rasa saya kena jiwa saya ke dalam bahasa Arab. Ni tolakkan, maknanya waktu saya satu sem saja, ada satu masa tu satu sem saya belajar, saya dapat menghafal 7 juzuk Al-Quran. Semua ni berlaku bukan waktu zaman sekolah. Kalau anda Google nama saya kat sekolah, tak ada. Sebab itu universiti ni adalah satu cabaran yang menarik. Saya mengeksplor dunia diri saya ni ketika masuk di universiti. Sebab itulah bila masuk universiti, siapa dulu dekat sekolah, ketua pengawas ada seorang je. Ketua PRS ada seorang je. Tak boleh ramai. Maknanya pilihan tu tak banyak. Tapi masuk universiti anda boleh segala-galanya apa yang anda tahu. Pada saya itu benda yang bagus. Tetapi dia ada cabaran kemudiannya. Nanti kita akan cerita cabaran tu. So itu adalah alam saya waktu di Universiti Malaya. Kemudian saya sambung master saya dekat UK, Universiti Kebangsaan Malaysia dekat Bangi. Ini saya dapat anugerah sebab buat pendek je masa, buat untuk master. Dan semua orang kat depan saya ni ada yang dah habis PhD juga, ada yang jadi speaker kebangsaan international, ada yang masuk dalam bidang geologis. So ini waktu saya sedang buat PhD, tengah buat PhD dekat UTM, tengah-tengah buat tu tak habis lagi. Universiti tak habis lagi tapi dah dapat anugerah gemilang mahasiswa sebab UTM dia willing untuk nak bagi beasiswa setiap tahun pada pelajar yang aktif. So ketika ni zaman COVID, so saya menjemput mak dan ayah saya masuk ke pentas. Tapi waktu ni online je lah. Tahun 2022, saya menerima anugerah Chancellor. Siapa yang nampak gambar Permaisuri? Ni. Ni Permaisuri Agong kita sekarang ni. So dalam ramai-ramai ni, masing-masing ada anugerah yang berbeza-beza. So saya menerima anugerah Chancellor. Maknanya mewakili keseluruhan pelajar, saya diminta untuk nak berucap 10 minit. Saya dimaklumkan 3 hari sebelum untuk nak convocation. Kenapa saya tunjuk macam ni perjalanan degree, master, PhD yang penuh cabaran ni? Saya ada sakit paru-paru. Hayat saya tak lama lah waktu awal-awal dulu tahu. So setiap sem saya akan ada operation. Tapi ada benda yang telah menolak saya. Saya ada circle yang telah membantu. Sebab itu perjalanan kita ni boleh survive, kita tak boleh seorang-seorang. Sehinggalah saya naikkan kali kedua ayah dan mak saya ke pentas waktu PhD 2000. Tahun 2023 saya menerima anugerah Perdana Belia Negara. Ini adalah anugerah yang Allah yang bagi. Yang tak ada apa-apa pun. Cuma saya rasa sebabkan sekeliling saya kot. Mereka ni supportive, support. Mereka mendoakan. Hatta saya dapat anugerah ni pun sebab ada orang apply kan untuk saya. Saya pun tak tahu. So sebab apa? Sebab ada kawan-kawan yang memang baik. Sebab itu circle bila kamu masuk universiti nanti, benda pertama dan awal kamu kena buat adalah cari circle. Circle yang positif. Ni tahun 2023. Waktu ni saya dah bekerja sebagai pensyarah dekat Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Tahun 2024 saya dilantik menjadi fellow pemikir muda negara pada tahun lepas. Satu Malaysia ni hanya 14 orang. So saya salah seorang daripada keseluruhan warga dekat Malaysia. So ini juga adalah disebabkan skill sekeliling saya. Dr. Muhammad Helmi ni,
dia adalah orang kanan kepada siapa pernah dengar Naqib Al-Atas. Maknanya orang-orang legend lah. Orang-orang yang selayaknya jadi. Tapi saya pun tak tahu kenapa saya dipilih. Tapi saya nampak satu benda. Sebab turning point saya waktu saya belajar awal-awal asasi dan juga awal tahun degree. Turning point circle yang saya pilih tu tepat. So kawan-kawan tu hari ni dia jadi pensyarah macam saya dan diorang propose nama saya. Ada yang kerja di Berjabatan Mufti, diorang propose cadangan daripada nama saya. Kami ni rakan-rakan ada yang dah masuk, ada syarikat sendiri, diorang menjemput saya. Sebab itu kawan di universiti ni, skill ni penting yang akan menghalakan you are what in your future. Kamu akan jadi apa akan datang, benda yang menentukan adalah skill kamu pada hari ini. Ini tahun 2024. Saya sebut sekali lagi bidang saya adalah pendidikan Islam, pengajian Islam. Tahun 2025 jarang kita mendengar saintis dilantik daripada bidang pengajian Islam. So tahun ni saya dilantik menjadi Young Scientist Network di bawah Akademi Sains Malaysia. Dia adalah satu badan yang tertinggi dekat Malaysia dalam bidang saintis. So saya dilantik menjadi salah seorang Young Scientist. Tahun 2025. Sekali lagi saya rasa saya ni tak ada apa-apa pun bidang pengajian Islam. Maknanya orang yang kerdil lah. Tetapi rupanya disebabkan skill kita yang ikhlas. Orang-orang yang baik ni dia mencadangkan, dia yang melantik. So saya berkawan dengan orang-orang yang baik. So mereka ni automatik lah mencadangkan nama-nama kita. So ini saya nak tunjukkan flow. Saya pun tak tahu. Terima kasih kepada pihak penganjur daripada SPM Livers. Sebab dia akan menjemput orang-orang yang hebat saya rasa. Yang sepatutnya zaman saya tak ada macam ni. Saya masuk je universiti tak tahu jadi apa lah. Tapi saya nampak laluan generasi kamu ni beruntung. Saya tak pasti setiap minggu kot dia akan buat macam ni ataupun setiap bulan. Yang setiap bulan, setiap minggu kamu join ni, kamu akan jumpa orang-orang yang hebat. Dan satu masa nanti kalau kamu bersabar, bertahan dalam sesi-sesi macam ni, saya rasa kita akan bertemu satu masa nanti secara bersemuka. Terus bersama dengan SPM Liver, kalau ada Telegram yang kamu dah ikut, sertai, jangan pernah putus sebab saya rasa mereka pun akan mencari orang-orang yang memang nak terus join dengan memberikan komitmen. Inilah saya dapat bertemu dengan kamu lah. Orang-orang yang dijemput, saya percaya orang-orang yang memang berpengalaman, orang muda tetapi orang yang boleh menampakkan kamu masa depan. Di hadapan ni adalah tokoh-tokoh yang saya mendapat peluang bertemu dengan mereka. Gambar yang pertama dekat atas tu saya hitam putih kan. Ni isu Gaza kan sekarang ni kan. Kalau saya kena tangkap dengan Israel ni, nanti kamu boleh carilah siapakah nama dia. Ramai pengasas awal ni dah syahid. Sheikh Ahmad Yassin dah syahid. Rantisi, Sheikh Allah ya Rantisi dah syahid. Dia belum lagi, dia pengasas yang awal. Gambar sebelah tu adalah Menteri Besar Dato' On Hafiz On Ghazi, Menteri Besar Johor. Beliau menjemput saya ke pejabat beliau. Gambar sebelah tu adalah bekas Menteri Besar. Gambar yang bawah tu adalah yang menarik bendera hari kemerdekaan masih hidup lagi. Sebelah tu Ustaz Adenin, Ustaz Bik Liu. Kemudian gambar sebelah tu Ustaz famous jugalah, selebriti. Semua ni disebabkan saya nampak satu je, skill yang saya dapat waktu zaman awal-awal belajar. Inilah nama saya sebut tadi, nama yang saya hitam putihkan, Khalid Mashal. Beliau masih hidup lagi, antara orang yang wanted satu dunia. Bila saya tunjukkan tadi nampak macam wow, woi, macam mana ni kan. Selepas masuk, saya kena cerita kat kamu realiti. Dia adalah cabaran. Bila kamu masuk universiti, saya nampak ada 4 cabaran yang saya lalui, saya kongsi dengan kamu. Pertama, terpengaruh dengan budaya bebas. Hilang prinsip agama. Ini isu. Bila kamu masuk ke universiti, kamu nak menjadi orang yang hebat, kamu kena ada prinsip tolak. Ada orang nak ajak kamu rokok, no. Ada orang nak ajak kamu bermaksiat, no. Ada orang nak ajak kamu sekian-sekian benda yang tak bagus, no. Solusi cadangan saya, sebab offer ni banyak. Kita tak ada cikgu, kita tak ada ibu ayah. Jadi solusi saya pertama, daripada sekarang kamu join program yang bermanfaat. Contoh macam SPM Liver ni. Sebab dia akan cadangkan lagi. Saya sangat yakin program ni dia sangat baik. Sebab dia memang bagi kepada kami task untuk boleh tak bantu adik-adik bakal ni, apa mereka bakal hadapi, apa solusi.
Mereka nak bantu anda. So saya antara orang yang dijemput. Kedua, pegang kuat pada nilai pertama kamu dekat universiti. Kamu carilah apa-apa program yang Islamik. Ketiga, cari kawan yang baik. Kalau dekat sana ada usrah, halaqah, dekat sekolah benda wording tu dah biasa. Cari. Masuk saja dekat universiti, cari circle. Kelab bermanfaat. Saya cerita tadi, saya masuk je universiti, first adalah circle. Saya dapat circle yang baik. Siapa yang suruh? Allah berfirman dalam surah At-Tahrim. Wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu. Ini pertama, cabaran kamu akan terbentuk identiti macam mana, prinsip kamu kuat ataupun tidak, dia berdasarkan siapa circle kamu. Kedua, cabaran nak disiplin. Sebab dekat sana tak ada ibu bapa, ramai tersasar. Bukti saya cerita dengan kamu Kamu pernah dengar tak dekat universiti, dekat sekolah dulu ada kawan kamu repeat PT3, repeat SPM? Jarang, rare lah. Mungkin tak ada. Tapi dekat universiti dulu yang cemerlang dekat SPM, tiba-tiba repeat. Sebab apa ni? Sebab dia salah pilih kawan. Dia tak boleh nak manage diri dia. So, cadangan saya, solusi dia guna teknik time blocking. Okay, kamu tahu sekarang nak kena siapkan tutup handphone, tutup off, fokus. Saya buat PhD dalam tempoh 2 tahun. Cuma sebabkan COVID 2 tahun setengah. Saya buat time blocking. So, saya ada satu tempoh tu saya buat sehari. Dalam masa 10 hari siap PhD. Nanti kamu boleh cari dekat YouTube. Saya ada bagi ucapan waktu convocation. Time blocking. Saya buat dalam masa 2 tahun setengah saja siap PhD. Kemudian, kamu kena cari kawan sparring. Ni gambar ni, waktu saya convo, ada 2 orang baru graduate daripada degree. Hari ni, seorang dah habis PhD. Dia cari saya, dia sparring dengan saya, dia buat fast track, siap dah PhD. Saya baru je siap PhD. Dan dia baru waktu zaman ni siap degree. Nama dia Dr. Diauddin. Dia hafiz Al-Quran. Dekat UTM ni. Seorang lagi, dia buat master juga, Wafi. Sekarang ni dia menjadi aktivis. Maknanya di sekeliling saya dan saya akan mencari orang yang nak jadi seperti saya, bahkan lebih baik adalah skill. Kawan sparring supaya kita jadi orang yang boleh bersaing sihat. Cabaran yang ketiga, ni adalah dunia akademik. Ingat sekali lagi, SPM dia tidak pernah sama dengan universiti. SPM dia peperiksaan dia, siapa yang buat? Dunia satu Malaysia buat. Kita tak tahu siapa buat. Universiti yang buat soalan, pensyarah kita. SPM ada guru, ada kelas tuition, ada mak ayah. Universiti tak ada kelas tuition, mak ayah jauh, tak nampak apa-apa. Tak ada siapa nak rotan kamu. Jadi dia akan ada tekanan kerja berkumpulan. Masa awal-awal solusi saya cadangkan awal-awal cari mentor. Saya belajar, saya ada mentor subjek bahasa Arab, saya ada mentor bahasa Inggeris, Mandarin. Saya ada mentor dalam nak bangunkan diri saya. Waktu saya buat PhD, saya ada 4 mentor. Dan akhirnya saya berjaya sampai sekarang lah. Cuma saya nampak satu solution. Aktifkan diri dengan program Islamik. Percaya dia ada keberkatan kat situ. So yang bagi saya scroll tu adalah permaisuri lah hari ni. So nak ceritanya, cabaran akademik, kamu kena ada mentor. Macam mana nak cari awal-awal mentor, kamu kena ada senior. Sebab itu, kalau siapa pun boleh tulis komen-komen sekarang ni, kamu belajar dekat mana? Nak masuk mana? Mungkin ada senior yang boleh offer, yang nanti kalau masuk ambil nombor telefon akak ke abang, kami nak bagi nota. Saya rasa itu adalah budaya yang sihat kalau boleh buat lah. Dan saya sangat sarankan benda tu berlaku. Cabaran yang keempat, kita dah nak penghujung dah. Saya rasa sebab masa diberikan agak singkat. Mungkin selepas ni kita mungkin akan bertemu secara bersuka. InsyaAllah. Cabaran yang keempat pula adalah cabaran emosi. Kita menghadapi situasi hari ni, statistik yang meningkat. Masalah pelajar ada yang mental health. So jangan malu segan. Cari senior yang boleh guide. Kadang kita ada kaunselor, kita takut. Sebab tu cadangan saya, cari senior. Senior ni dia pernah mengalami keadaan macam kita mungkin. Sebab itu yang keduanya, jaga solat dan doa. Sebab itu masalah-masalah ni ada orang sebelum kita ada menghadapi benda yang sama. Mesti ada penyelesaian. Sebab tu kena cari senior. Kena cari mentor yang boleh membantu. Jangan berseorangan. Siapa yang masuk UTM, cari saya. Dunia tak besar dekat UTM. Pengajar Islam sikit je. Jadi macam mana tips nak bertahan dan terus cemerlang? Pertama, betulkan niat. Belajar kerana Allah.
Bukan kerana nak masuk apa, saya nak terkenal, nak famous, tak ada. Saya tak pernah niat macam tu. Cuma Allah angkatlah dengan satu-satu macam tadi tu, itu mungkin ujian juga kepada saya. Kedua adalah dekatkan diri dengan majlis ilmu dan circle. Sebab itu, bila kamu masuk je universiti, kamu kena cari circle. Circle yang bagus adalah kamu dah boleh daripada sekarang. Dah tulis kat chat-chat tu, circle siapa? Siapa yang masuk sini? Mula kontak. Saya nampak benda tu yang bagus, boleh kamu bermula skill daripada sekarang. Ketiga, bangun awal, buat rutin harian daripada awal nak buat apa. Keempat, pilih kawan. Ada sahabat yang boleh menolak kamu ke hadapan, ada yang akan melemahkan kamu. Janganlah. Sebab itu, yang terakhir adalah bina ni, skill ni, kalau kamu join SPM Livers, dia akan bantu untuk nak menghalakan skill-skill yang ada ke depan ni lah. Sebab dia akan jemput speaker-speaker yang berpengalaman. Dan saya nak menutup dengan universiti ni adalah pentas persediaan hidup. Saya dijemput oleh IKIM disebabkan perjalanan belajar saya. So selepas ni, kamu pula orang yang berikutnya. Di universiti ni, kamu tak hanya bina CGPA, tapi bina siapa kamu akan datang daripada sekarang. Apa yang menentukan kamu akan datang adalah decision yang kamu buat, siapa kawan-kawan kamu pada hari ini. Hidup di universiti ni macam naik kapal. Kalau tak ada arah, prinsip, matlamat, kamu tak ada, kamu tak tahu nak pergi mana, kita akan hanyut. Sebab itu bila masuk awal-awal ni daripada sekarang sebelum masuk universiti ni, berbaki 2 bulan mungkin dah nak masuk dah ni. Ada tadi tulis TVET, nak masuk IPTA. Boleh tanya daripada sekarang, bang, kakak, apa benda yang saya kena ready daripada sekarang. Join next program pula, dia akan nampakkan apa pula persediaan lebih awal. Persediaan lebih awal. So benda tu saya nampak dia adalah preparation yang bagus. Sebab itu, orang yang ikut SPM Livers ni, kamu takkan pernah rugilah. Sebab kamu sedang mempersiapkan diri sebelum masuk ke alam yang sebenar. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk perkongsian cabaran perjalanan yang kamu bakal hadapi. So all the best, saya doakan kamu dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi selepas ni. Saya serahkan semula kepada saudara Adib selaku moderator. Jadi, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Talha atas perkongsian tadi. Banyak manfaat, banyak perkara-perkara yang perlu kita ambil berat. Antara perkara yang sangat ditekankan adalah pentingnya untuk kita memilih kawan bila mana berada di universiti nanti. Sebab apa? Sebab di universiti tak sama seperti mana sekolah yang mana ada peraturan yang ketat, ada warden, ada guru yang sentiasa memerhati. Jadi di universiti lebih bebas. Jadi memang memerlukan lingkungan-lingkungan kawan-kawan kita yang baik supaya dapat membimbing kita, bukan hanya setakat berjaya dalam akademik sahaja, bahkan juga berjaya dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah selepas ni kita akan beralih kepada jemputan kita yang kedua. Sementara para panel kita berkongsi, anda semua boleh sambil-sambil tu mengisi borang maklum balas yang ada di ruangan komen dan juga boleh bertanyakan soalan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan cuba menjawab mana yang sempatlah nantikan di akhir program nanti. Jadi seterusnya bersama kita pada malam ni juga adalah saudara Imran Zikri yang merupakan seorang jurutera perisian ataupun dalam bahasa Inggerisnya software engineer. Kalau macam Dr. Talha tadi mungkin jarak dia dengan zaman universiti ketika degree agak jauh. Mungkin zamannya berbeza tapi isi-isi yang disampaikan adalah sama kan. Dan insyaAllah untuk panel yang kedua ni kita bawa seorang yang lebih dekat, yang baru sahaja berada dalam dunia pekerjaan setahun, 2 tahun, yang mungkin pengalaman di universitinya lebih segar. Jadi saudara panel dah masuk ke? Saudara Imran Zikri. InsyaAllah. Bismillah. Dengar ke? Okay, dengar. Jadi insyaAllah kalau saudara dah bersedia, saya serahkanlah kepada saudara untuk berkongsi insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih banyak saudara kita punya moderator malam ni. Satu perkongsian yang menarik juga tadi daripada Dr. Talha Ajma'in daripada slot sebelum ni, iaitu macam mana cara-caranya korang untuk menghadapi alam universiti. Okey, saya percaya untuk adik-adik semua yang ada di hadapan saya sekarang ni, semua-semuanya adalah fresh SPM leavers kan. Korang baru lepas habis SPM tahun lepas kan, 2024. Okey, sedikit sebanyak sebelum tu saya nak perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, nama saya Ahmad Imran Zikri bin Syamzul. Okey, sedikit low background pasal apa yang jadi kan. Kenapa bukan Ahmad Syakir macam dalam saya punya ni, apa background saya pada malam ni. Okey, sebenarnya kawan saya Ahmad Syakir ni dia ada sedikit masalah sebabnya bini dia baru bersalin hari Isnin tu. Jadi dia serahkan kepada saya untuk menggantikan dia. Dan saya pun agak terkejut dapat berita pergantian ni secara tiba-tiba, dan memang saya tak dapat lah, tak mampu untuk buat slide yang hebat macam Dr. Talha bagi sebelum tadi kan. Macam-macam achievement yang beliau dapat semasa beliau berada di zaman universiti. Okay. Sedikit banyak tentang saya sekarang sedang bekerja di CIMAC Teknologi, anak syarikat Agri-Equip Machineries dan Berhad yang berpusat di Banting, Selangor, dan ofis saya di Kota Warisan. Siapa sini orang Selangor ataupun orang Sepang, dia tahulah Kota Warisan kat mana kan, tempat yang selalu jam tu. Dan CIMAC Teknologi ni adalah satu syarikat yang swasta, satu syarikat yang memang saya boleh cakap sedang struggle untuk membina brand di dalam dunia bisnes. Okay, kenapa saya kena mention macam ni kan? Sebabnya di dalam dunia pekerjaan kita hari ni, dia macam dia tak sama macam yang dunia parent korang hadapi. Oh tu, saya lupa. Saya ada buat slide juga. Cuma tak hebat lah slide macam Dr. Talha. Sekejap Okay. Ya, ada nampak kan slide saya? Boleh komen sikit? Okay, ada thumbs up tu, saya anggap dia lah. Okay, saya adalah lepasan SPM pada tahun 2017 kan. Umur saya sekarang baru 25 tahun. So relatively agak masih muda lah sebenarnya. Saya baru graduate daripada universiti tahun 2023 kan. Saya belajar di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, nilai dalam kos ISA, Information Security Assurance, ataupun bahasa mudah dia adalah Cyber Security. Dan saya pernah mendapat anugerah dekan untuk SEM, satu SEM, dan saya juga pernah mendapat 9A lah dalam SPM. Jadilah achievement saya. Dan juga saya juga pernah berkhidmat di dalam Palapis selama 3 tahun lah. So memegang jawatan ataupun title sebagai lieutenant muda semasa saya berada dalam zaman universiti. Tapi kita skip universiti malam ni kan, sebabnya kita akan go through beyond. Kita daripada SPM level ni memang kita nak mendidik adik-adik semua. Kita bukan sekadar tersangkut dekat dalam universiti dan macam mana kita nak survive dalam universiti. Kita nak fikir lebih lagi lebih ke hadapan tentang apa yang kita nak capai dalam life kita kan, dalam kita life kita lah sebenarnya kan. Okay, jadi berbanding dengan Dr. Talha tadi, saya SPM pada tahun 2017, 7 tahun sebenarnya jauh juga daripada korang. Tapi somehow saya berada dalam dunia pekerjaan yang sangat-sangat berbeza berbanding dengan 10 ataupun 20 tahun yang lepas. Okay, so saya share dulu. Malam ni kan, jika berkesempatan, saya akan ceritakan pertama sekali macam mana kita nak pilih kos dan kerjaya. Okay, mungkin dekat part adik-adik semua ni kos dah terlepas dah sebabnya adik-adik dah CUPU. Tapi kita masih boleh buat pilihan kita dekat bahagian kerjaya. Okay, seterusnya kita akan tengok dekat part skill. Ini kita punya main mission pada malam ni. Skill apa yang kita nak sebenarnya untuk berjaya dalam kerjaya kita ni? Bukan sekadar berjaya. Sebab kita dalam trend manusia ataupun Malaysian kita pada hari ni adalah kita nak survive sebenarnya. Kita bukan sekadar nak berjaya, kita nak survive. Okay, yang ketiga, kalau sempat kita akan ke
5 top kejayaan pilihan dalam jangka masa yang terdekat akan datang. So 5 dan 10 tahun akan datang ni adalah okay, sekejap. Okay, 5 dan 10 tahun akan datang ni adalah sama dengan usia korang masa dah melangkah dalam dunia pekerjaan nanti, insyaAllah. Okay, sekejap saya kat sini saya dah tak apa, saya manual je lah. Okay, pertama sekali, dalam live korang ni kena ada satu pertanyaan yang besar. The big why. Why apa? Why korang pilih kos ataupun Kejaya? Kos macam saya cakap tadi, korang tak lepas untuk buat apa-apa. Tapi Kejaya, kenapa korang pilih Kejaya dalam masa hadapan korang nanti? Adakah sebab minat korang? Untuk zaman sekarang ni, ataupun masa korang lepas HPSPM ni, apa yang korang betul-betul minat? Korang minat design? Korang minat matematik? Ada lagi ke? Ataupun korang minat programming pun ada ke? Ataupun korang minat membaca? Minat untuk jadi peguam? Seterusnya, untuk pilih Kejaya ni adakah based on kebolehan? Jadi, selari dengan minat tu, kita pun kena faham kita ni sebenarnya gini yang macam mana sebenarnya? Kita ni banyak menghafal ke? Kita ni boleh analitikal dalam berfikir ke? Ataupun kita ni memang seorang yang imaginatif, suka berangan? Tak ada, okay. Suka berimajinasi. Okay. Ataupun yang ketiga, adakah sebab parent? Sebabnya ada certain case, Kejaya itu ditentukan oleh parent dia sendiri. Sebab ada satu family tu, mak dia doktor pakar, ayah dia pakar perunding perubatan, adik-beradik dia daripada sulung, angah, yang ketiga uda, yang keempat alang, sampailah bongsu semua doktor, tiba-tiba yang last kali jadi nurse kan, sebab dia tak nak lari, tak nak lari daripada bidang perubatan, walaupun tak berapa nak perform dalam SPM. Tapi maksudnya parent juga menjadi satu faktor yang akan efek korang punya Kejaya nanti. Yang terakhir adalah duit. Duit ni adalah macam yang saya cakap sebelum ni tadi, awal-awal, duit lah antara reason yang paling utama kenapa manusia memilih Kejaya kan. Sebabnya memilih gaji ataupun memilih in term of survival sebenarnya. Okay, next. Okay. Untuk kita dapat big why ni, sepatutnya kita kena settle beberapa soalan. Aku nak jadi apa dalam hidup ni? Kenapa aku ni wujud sebenarnya? Macam mana kita tak nak jadikan hidup ni sia-sia? Okay, kita perbincangan memang sangat dalam dan kita malam ni bukan nak bincangkan tentang sesi motivasi ke apa kan. Walaupun akak-akak dengan abang-abang kat sini dalam SPM level memang kita akan provide semua-semua ni. Tapi sebenarnya perbincangan ni sangat penting sebabnya ada dalam kalangan budak-budak lepas SPM, dia tak tahu nak jadi apa sebenarnya. Dia sebab dalam hati dia, aku follow the flow. Aku ni orang yang bergerak dengan arus kemajuan. Ikutlah trend 5 tahun akan datang engineering naik kan, aku naik jadi engineer. Trend akan datang komputer naik, aku jadilah komputer. Ataupun sekarang ni trend ni adalah AI. Jadi aku jadilah AI. Dia dah tak fikir dah pasal kebolehan dia ke, parent dia ke apa ke. Tapi maksudnya dia memang tak tahu pun dia nak jadi apa dalam hidup dia tu. Okay. Tapi macam yang saya cakap tadi, soalan ni memang soalan-soalan besar. Kita tak boleh nak abaikan persoalan-persoalan ni. Tapi semua persoalan-persoalan ni macam Dr. Talha ada beritahu sebelum ni, kita dalam SPM Livers kita memang akan tolong ceritakan part ni secara lebih detail. Kita akan bantu korang. Kita akan tolong guide korang. Siapa-siapa yang dalam ni kan, tolonglah, ajaklah kawan-kawan korang lain, budak bash, budak sekolah, korang masih lagi dalam bash SPM kan, tak masuk universiti lagi, ajak dia semua-semua lain untuk join sekali malam ni. Dan sama-sama kita subscribe juga dekat SPM Livers, mana-mana platform yang korang ada sebelum ni. Okay, next. Kita masuklah ke dalam part yang main kita nak bincangkan pada malam ni. Sebabnya kita masa yang agak singkat. Okay. So sebenarnya dalam alam pekerjaan,
kita ada dua skill set yang sangat-sangat penting sebenarnya. Dekat sebelah kiri yang ditulis kat situ adalah generic skills, ataupun yang kat sebelah kanan adalah functional skill. So sebenarnya persoalan ni bukan ataupun sebenarnya. Dia benda ni, dua-dua skill set ni dia kena datang sekali dalam satu package. Generic skills dan juga functional skills. Apa benda-benda ni sebenarnya? Generic skill ni adalah sebenarnya skill-skill yang umum. Skill yang memang skill umum macam senang, umum sangat kan. Maksudnya kalau dekat zaman sekolah, korang tahu skill ni lah soft skill. Skill yang soft skill, skill yang lembut skill yang benda tu auto generate ataupun benda tu dilatih melalui cara korang hidup, melalui cara macam mana korang dipengaruhi oleh environment korang, macam mana korang nak develop diri korang. Benda tu tak perlukan sijil degree, benda tu tak perlukan sijil kemahiran TVET ke apa kan, semua tu PhD. Benda ni korang boleh buat sekarang pun, even gelandangan pun dia soft skill dia kan. Okay. Jadi sebenarnya soft skill memang sangat-sangat penting untuk dibina sebelum masuk alam pekerjaan. Okay, pertama sekali, kenapa saya bagi tahu penting? Sebabnya sebelum korang masuk ke dalam dunia pekerjaan, korang akan masuk satu part iaitu temu duga, interview. Dekat sini memang benda-benda ni sangat-sangat penting untuk menghadap dengan HR tu kan, untuk menghadap dengan orang yang interviewee tu. Okay. So antara list-list, kalau korang tahulah soft skill yang pernah diceritakan kat sekolah dulu kan, tapi antara list-list yang soft skill yang penting sebenarnya untuk korang kuasai, yang pertama sekali penyelesaian masalah. Mana-mana kejaya dalam dunia ni, semua ada masalah. Tak bekerja pun ada masalah. Jadi grab food, jadi rider, jadi buat lalamu. Sebab saya pun ada buat lalamu juga sebelum saya bekerja. Jadi student, nanti korang masuk universiti ada masalah. Apa-apa kejaya daripada bidang freelance, bekerja sendiri, berniaga kat pasar malam, bekerja dengan majikan, bekerja dengan kerajaan, semua ada masalah dia. Jadi macam mana korang nak survive dalam kerjaya? Korang kena ada penyelesaian masalah. Ini macam umum kan, macam aku nak bantu selesai soalan. Tapi kalau masalah tu selesai sebab korang buat something, tu percayalah tu. Pertama sekali, masalah korang datang tu, jangan lari, jangan blame orang lain, take responsibility dan cuba selesaikan, fikir, analytic, big analytic sikit. Macam mana korang nak selesaikan masalah tu. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Macam saya cakap sekarang ni, tadi, trend dunia pekerjaan sekarang memang dia dah tak sama macam 10-20 tahun lepas. Ada orang cakap, oh kerjalah kerajaan, secure kan. Tapi tengok-tengok, tahun lepas, 2 tahun lepas, pension dah tak ada. Bukan nak politik saya, tapi saya nak cerita perubahan tu akan sentiasa berlaku. Kita tak boleh nak, sebab ni benda ni macam ni, kita kena stay macam ni. Kita tak boleh nak selalu ada dalam comfort zone kita. Sebab dunia ni selalu bergerak ke depan. Jadi kita kena bergerak dengan dunia ni. Kalau dunia bergerak ke depan, kan, kita stay kat belakang dalam comfort zone kita, kita tak akan develop lah. Kita tak akan ke hadapan lah juga kan. Jadi bila seseorang tu, macam adik-adik sekarang ni depan saya, merupakan SPM, the SPM Leavers. Bila korang daripada alam SPM Leavers, bila korang daripada alam sekolah, korang nak melompat ke fasa seterusnya, itu alam universiti. Macam mana korang nak, korang nak sesuaikan diri korang. Sebab bila masuk universiti, macam Dr. Talha cerita sebelum ni, semua benda dah lain. Cikgu-cikgu dah tak rotan korang. Ada dah, tak masuk, konten asrama, saya tak ingat dah. Sampai asrama 10 tahun lepas. Tak dapat dia ingat. Maksudnya peraturan-peraturan sekolah tak ada dah kat universiti. Adalah peraturan universiti, tapi maksudnya korang tak nak belajar kat universiti pun lecturer tak kisah. Sebab tu atas diri korang sendiri. Korang tak buat assignment, korang sendiri yang tanggung. Bukannya kerja lecturer ataupun kerja tutor tu yang nak datang pergi rotan korang. Jadi bila korang nak sesuaikan diri dengan universiti punya life, begitu juga masa dekat alam pekerjaan. Sebab korang 6 tahun sekolah rendah, korang 5 tahun sekolah menengah, korang kemungkinan mostly 4 tahun universiti. Tapi korang tadi 5, 6, 4, roughly habis universiti 24. Korang akan hidup, kalau kita tengok average lifespan Malaysia sekarang ni 60, 70, 80
80 pun ada. Jadi daripada umur 25 ke 80 tu macam mana korang nak hidup sebenarnya? Panjang lagi sebenarnya perjalanan korang. Panjang lagi. Jadi dalam sepanjang perjalanan yang panjang tu, banyak sangat yang korang akan lompat. Jadi macam mana korang nak sesuaikan diri? Yang ketiga adalah menguruskan tekanan. Mengurus tekanan. Macam saya cakap tadi, semua tempat, semua ada masalah. Semua ada pressure. Macam saya pernah join dalam unit askar wataniah 3 tahun. Jadi pressure dia memang lain macam. Physically pressure. Memang orang cakap torture mental memang tu ada. Tapi memang banyaknya physical lah punya torture. Habis dia saya graduate daripada ISA Security, Cyber Security, saya masuk ke CMAT Technologian, bekerja sebagai Unity developer lah. Tadi saudara Adib kita cakap pembangun perisian software engineer. Lebih kurang lah something like that. Sebab saya develop system ni bukan kerja dia berlari, bukan kerja dia angkat berat, kerja dia bukan kena pergi perang, bukan apa. Kerja dia ni main dengan kepala ni. Jadi something yang memang saya tak pernah alami sebelum ni torture fizikal je. Torture mental sekarang tahan sakit apa itulah torture mental dia. Tapi kat sini hari-hari kita menghadap komputer tau. Kita kena buat coding, kita kena fikir sebabnya saya business dan saya juga adalah orang yang handle klien. Saya kena faham juga klien nak apa sebenarnya kan. Klien nak tu ke, klien nak ni ke. Kita kena menghadap semua tu. Okay. Jadi nak cakapnya macam mana kita handle tekanan tu supaya kita tak crash out. Kalau bahasa orang moden sekarang ni dia ada crash out lah. Ataupun kalau burnout penat. Crash out ni macam mengamuk kan. Biasa kalau orang putih, kalau ngejek main dengan bangsa ni, contoh Kelantan macam tu, dia boleh mengamuk itu crash out tu, tak mampu nak handle pressure. Macam tu bila korang ada je crash out, tak pelik kalau esoknya terus bos datang, ni surat resign. Saya buatkan, saya anjurkan untuk awak resign. Saya tak nak pencet, saya suruh awak resign. Bos bukannya kita punya cikgu, bos bukannya kita punya lecturer nak kisah kita, bukan kita punya supervisor. Dia adalah orang asing, dia tak kisah pun kita datang ataupun kita pergi kan. Kalau kata kita tak mampu handle pressure, dan kita tak boleh survive lah dunia pekerjaan. Yang terakhir adalah skill komunikasi dan skill persuasif. Persuasif ni persuading. Kita nak persuade apa bahasa Inggeris? Mempengaruhi. Kita nak mempengaruhi orang tu supaya nak setuju dengan kita punya pendirian. Dengan cara kita berkomunikasi, kita bercakap kan, kita berinteraksi dengan manusia. Sebagai orang yang menghadap customer hari-hari, something yang sebenarnya pelik juga dalam dunia bekerja saya sebagai programmer kan. Sebab programmer ni kerja dia belakang komputer. Biasanya orang belakang komputer ni adalah geng-geng whip, nerd, geek. Boleh lah nak tak setuju dengan saya pun. Tapi biasanya macam tu. Biasanya orang yang dalam dunia sendiri. Tapi saya banyak deal dengan customer. Jadi saya banyak berkomunikasi dengan diorang kan. Tapi somehow sebenarnya semua kan, kalau saya simpulkan malam ni, generic skill ni semua yang sangat-sangat penting dalam dunia bekerja sekarang ni. Maksudnya benda ni memang tak dilatih dekat rumah. Bukan tak dilatih rumah. Benda ni tak diajar kat sekolah. Tak diajar kat universiti nanti. Maksud saya tak diajar tu maksudnya kita tak ada korang datang kelas, okey, kelas menyelesaikan masalah. Tak ada. Kelas berkomunikasi tak ada. Itu nama title ada, tapi maksudnya skill tu tak ada course yang spesifik. Benda tu korang kena grab sendiri dalam life korang kan. Jadi macam mana korang nak dapat semua skill-skill ni? InsyaAllah kita dalam SPM Livers, iklan dah. Kita dalam SPM Livers, kita memang akan bantu korang untuk guide. Siapa yang tak follow lagi, boleh follow channel kita sekarang ni. Boleh follow TikTok ke, Instagram ke, Telegram ke, ataupun follow semua pun tak apa. Kita memang akan sentiasa sediakan platform untuk bantu guide adik-adik semua macam mana kita nak strive dekat dalam universiti imtihan ataupun pekerjaan. Okay, itu yang pertama, 4 generic skill. Yang kedua, functional skill. Okay, seiring dengan generic skill tadi yang saya cakap, soft skill yang kena ada dalam korang, itu general, itu semua orang boleh bercakap pasal tu. Tapi functional skill ni sebenarnya, kalau kita balik ke slide saya yang bosan ni, ke atas lagi, slide saya yang cakap korang pilih kerjaya sebab based on kebolehan. Inilah dia punya mainan dekat sini, functional skill. Functional skill ni sebenarnya skill yang berkait rapat dengan macam mana korang nak bekerja tu sebenarnya.
Contohnya orang tu adalah orang yang reti berkira-kira. Bukan reti mengira, bukan berkira-kira. Tak apalah, abaikan. Reti mengira, reti buat ilmu hisab kan. Reti tu maksudnya dia boleh dan dia suka dan dia mampu untuk membuat calculation tu. Jadi dia bekerja sebagai engineer, dia kena adalah ada spesifik kemahiran tu, skill tu. Ataupun sebagai doktor ataupun bidang medical. Memang generally kita tahu orang yang bekerja sebagai medical punya trade ni, dia memang banyak kena hafal. Memang banyak kena baca penyakit tu, kena baca penyakit ni, kena baca apa tu situs-situs dia. Saya sebenarnya orang yang banyak menghafal kat dulu sebab masa zaman SPM saya orang yang suka sejarah kan. Tapi itulah, saya antara orang yang follow the flow. Inilah saya sekarang okay, selingan. Okay. Orang yang berada dalam trade kerja sains sosial yang mengkaji manusia, yang mengkaji trade manusia juga, dia kena ada skill untuk tengok orang tu macam mana, tengok masyarakat tu macam mana, kena ada skill analytical, skill processing, skill macam mana ini boleh jadi ini, macam tu. Okay. So berbeza sebenarnya skill punya functional ni ikut keadaan, macam ikut pekerjaan korang. Macam saya dulu cyber security, saya tahulah skill berkenaan komputer kan. Tapi saya sekarang ni bekerja di saya bekerja di CMAT Teknologi. Saya banyak belajar berkenaan dengan Unity platform. Something yang universiti tak ajar banyak. Tapi maksudnya saya punya bidang adalah berkaitan dengan developing software daripada Unity. Itulah skill-skill yang saya perlukan. Dan itulah yang saya akan grab sepanjang saya ada dekat sini. Dan juga saya give back kepada company. Okay, last sebelum kita ke next, common skill yang sangat-sangat penting untuk korang boleh letak sebagai added value, iaitu macam saya letak bawah sekali ni, common functional skill, iaitu skill-skill yang kita tengok trend dunia sekarang ni, skill yang banyak suka gunakan komputer sebenarnya. Skill buat design, skill pandai guna Microsoft, skill analysis data. Analysis data ni pun a part of computer skill juga. Ataupun ada lagi sebenarnya bawah ni, skill Adobe Photoshop. Siapa reti buat Adobe, korang develop lagi skill tu. Siapa reti pakai Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, develop lagi skill tu. Pakai Sony Vegas untuk edit video, develop skill tu. Pakai CapCut pun tak apalah kan. Develop skill tu. Sebabnya skill-skill tu adalah skill yang added value, yang kadang-kadang company yang nak survive ni, yang struggle untuk survive ni, jangan tak pandang korang dapat apa SPM. Jangan tak pandang korang dapat apa dalam degree korang nanti. Jangan pandang, boleh buat kerja tak? Ada CJ tak? Ada kemahiran tak? CJ mungkin tak pandang, tapi ada kemahiran tak? Boleh tu tak? Boleh ni tak? Korang boleh, itu ada value untuk korang. Andai kata 10 tahun akan datang, korang tak jumpa pekerjaan untuk korang ni. Maksudnya, aku ni tak tahu kerja apa ni kan? Dah 2 tahun menganggur kan? Bantuan pun dah habis. Macam tu. Jadi, korang develop skill-skill yang ada tu. Oh, aku ni sebenarnya ambil medik, tapi medik sekarang ni doktor dah ramai sangat. Memang susah nak survive. Tapi aku reti buat website design kan. Sebabnya benda ni belajar sendiri. Pergi je dekat mana-mana LinkedIn ataupun Jobstreet ke. Cari yang tengah cari web designer. Cakap dekat dia punya interview tu, saya boleh buat design. Bagi sampel, bagi nama dia. Saya lupa dah dia punya istilah tu. Tapi satu link yang ada kita punya kerja kita kan, hasil-hasil kita, bagi kat dia. Dia memang sangat-sangat happy untuk ambil korang, berbanding dia ambil orang yang lepasan spesifik degree multimedia ke tapi tak reti buat kerja. Macam tu. Okay, kau apa dah? CV, bukan CV. Portfolio, betul. Terima kasih. Portfolio korang. Untuk makluman, portfolio korang ni adalah rekod-rekod korang punya hasil-hasil kerja. Sama ada korang buat sendiri ke ataupun korang buat dengan company. Tapi biasanya dengan company dia akan claim dia punya copywriting tu. Okay, so ada masa lagi ke kita ni?
Masa Ada lagi 5 minit je. kan sudah habis, tapi mungkin boleh untuk Okay. beberapa poin-poin terakhir. Okay. Okay, kita dah dapat green light daripada moderator kita. Okay, last lah. Sebab tadi saya dah janji kan nak bagi part ketiga. Iaitu part okay, mana dapat skill ni? Macam saya cakap tadi. Mana dapat skill-skill semua ni? Inilah yang kita, salah satu yang kita offer kat dalam SPM Levers kita. InsyaAllah kalau korang betul-betul maintain, follow kita punya channel dan korang keep updated dengan kita orang ni sebenarnya banyak buat by university, program-program by university sebenarnya. Ada USIM aktif, UKM, UTM macam tadi Dr. Taha. Oh, lepas tu by the way kan, sedikit selingan, tapi tadi Dr. Taha ada cakap siapa yang masuk UTM nanti, UTM space ke apa kan, UTM nanti masuk sebagai asasi, nanti jumpalah dia kan, tegurlah dia kan, dia pergi sana. InsyaAllah nanti korang siapa yang minta USIM, siapa yang mohon USIM, nanti tolong bagi tahu saya kan. InsyaAllah nanti kita jumpa sekali sama-sama sebagai salah seorang cikgu korang nanti. InsyaAllah tu selingan. Tapi keep on following SPM Levers. Okay, InsyaAllah last. Sebab saya janji dia bagi tahu. Untuk 5 dengan 10 tahun akan datang ni, kerjaya apa yang paling hot sebenarnya. Sebab ni memang jangkaan usia korang masa masuk alam kerja ni. Memang usia korang masa korang dah graduate nanti. Okay. Ini saya ada buat research, lepas tu saya ada networking sikit, tanya dengan beberapa kawan HR saya yang lain. Memang nampak macam random ataupun macam betul ke ni kan? Tapi betul, benda ni memang banyak demand dekat dalam dunia pekerjaan sekarang. Selain daripada skill-skill yang korang ada tadi, inilah dia punya, kalau boleh cakap customer dia yang nak hargakan korang punya skill-skill tu. Okay, yang pertama sekali bidang kesejahteraan mental. Tu mudah cakapnya adalah bidang psikologi lah. Siapa yang dapat ambil perubatan ataupun bidang psikologi, memang benda ni high demand. Walaupun company yang tak ada kaitan, contoh company kilang kan, memang dia nak orang-orang macam ni juga. Sebabnya pekerja stres ke apa kan, macam tu. So, psychiatrist memang diperlukan sekarang ni. Di sekolah-sekolah sebagai apa tu, UBK, unit bimbingan kat sekolah tu, pakai nak orang yang ada skill ni juga. Okay, yang kedua bidang renewable energy. Ini lebih kepada bidang engineering lah. Siapa yang pursue dalam universiti korang nanti, bidang engineering, try untuk cari pekerjaan, try untuk pilih course ataupun pilih, masa korang masuk degree nanti, pilih trade course yang boleh ke arah renewable energy, green energy. So, dia pun antara kerja yang sangat demanding pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah software. Software ni memang common lah, komputer tu, tapi untuk spesifik punya skill, korang tak boleh duduk kat dalam satu skill tu je. Contohnya macam saya programming kan, tapi saya hanya start dekat language C++ dekat platform Unity. Korang jangan buat macam tu. Korang ada dalam komputer, semua yang lain-lain semua lebih kurang je. Korang go lah beyond, explore lagi kan. Sebab bidang software ni antara yang sangat-sangat demanding pada masa yang akan datang juga. Dan sekarang pun sebenarnya. Dan tambahan pula sekarang ni benda yang paling viral sekarang adalah AI. AI memang sangat-sangat demanding. Dan Malaysia pun saya dapat tahu daripada berita-berita sedang berusaha untuk bekerjasama dengan UKM, tak salah saya, dan UM pun dia nak wujudkan fakulti yang ajar khas ilmu AI kan. Yang keempat, perunding kewangan ataupun financial advisor ataupun takaful. Yang ni sebab kawan saya HR bagi tahu, mungkin lah ada demand tu. Saya just follow lah. Yang terakhir sekali adalah industri pertanian. Pertanian ni walaupun orang cakap kita Malaysia bukanlah negara pertanian dah sekarang kan. Kita negara kejuruteraan lah. Kita negara elektronik kan. Tapi pertanian kita adalah negara pengeluar juga sebenarnya. Jadi somehow bab kata cikgu-cikgu ni betul cikgu dulu cakap, Malaysia perlukan petani moden, petani yang pandai integrate dengan komputer, petani yang pandai integrate dengan teknologi. Kita perlukan petani-petani yang moden. Jadi somehow siapa yang masuk UPM, benda ni memang sangat banyak akan diceritakan dalam universiti korang. So, itu saja. Tambah yang kenang tak ya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Imran. Banyak perkara yang dikongsikan tadi. Mungkin peserta tertanya-tanya kan, apa yang kita nak tahu adalah persediaan untuk menghadapi universiti. Tapi kenapa perkongsian cerita berkenaan dengan Kerjaya? Betul tak? Sebab apa? Sebab bila mana kita dah jelas tujuan akhir kita, maksudnya hujungnya kita nak dapat kerja apa, jadi persediaan tu kita boleh lakukan ketika mana berada di universiti. Kalau sekolah mungkin kita boleh comeback balik waktu universiti untuk dapatkan skor akademik yang baik. Tapi kalau kita dah terlepas degree, agak sukar untuk kita comeback balik dengan result kita yang teruk ketika degree. Jadi persediaan kita untuk kerjaya bermula ketika berada di universiti. Jadi macam mana keadaan kita di universiti, result kita di universiti, itulah bila mana kerjaya kita nanti kan. Saya pun dah bekerja. Memang realitinya, ini kita cerita, tadi banyak bercerita berkenaan dengan soft skill kan. Kalau bercerita dengan pointer kan, kalau ada di kalangan anda semua yang berniat untuk bekerja di syarikat-syarikat besar, multinational, syarikat-syarikat apa, government link company, syarikat badan kerajaan, kalau katakan pointer 3.5 ke bawah, itu kita boleh kata apa, sadaqallahul azim. Boleh lupakan niat tersebut. Jadi bila kita dah tahu nak kerja company-company besar, pointer 3.5 ke atas. So kita dah boleh bersedia daripada awal untuk letakkan mindset kita, persediaan kita bila mana kita masuk belajar nanti kan. Jadi insyaAllah nanti sebelum sesi kita berakhir, kita akan ada sesi bergambar. Jadi mungkin para peserta kalau katakan nak bergambar sekali nanti boleh bersedia daripada sekarang lah. Cumanya sekarang sebelum tu saya akan cubalah menjawab beberapa soalan. Dan saya ingatkan juga untuk isikan juga borang maklum balas yang kita letakkan di ruangan komen. Dan insyaAllah untuk orang yang mengisi borang maklum balas, selepas pada program ini kita akan bagi e-certificate. Kita akan bagi e-sijil atas penyertaan program yang dianjurkan SPM Liver pada malam. Jadi dekat sini saya nampak ada satu soalan berkaitan dengan bagaimana nak memantapkan bahasa Inggeris. Jadi betul, di universiti ni memang bahasa Inggeris memainkan peranan yang penting. Kebanyakan universiti menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara. Jadi kalau katakan seorang tu lemah penguasaan bahasa Inggeris, agak sukar untuk dia mendapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. Sebab apa? Kita nak faham, nak baca buku dalam bahasa Inggeris, nak tulis assignment dalam bahasa Inggeris, nak jawab peperiksaan dalam bahasa Inggeris. Bahkan dalam kerja kita nanti, kalau kita nak kerja dengan company-company yang besar pun menggunakan bahasa Inggeris. Jadi antara nasihat saya lah dalam kita nak menguasai bahasa Inggeris ni, yang pertamanya, jangan malu nak berbicara bahasa Inggeris. Dia bahasa ni, kita tak akan mahir selagi mana kita tak guna. Dia tak akan mahir selagi mana kita tak bercakap dalam bahasa tersebut. Mungkin walaupun orang kata apa, poyo lah kau ni sembang kawan cakap bahasa Inggeris. Tapi tak apa, kita buat ni sebab kita tahu. Itulah yang akan meningkatkan kemahiran bahasa kita. Dan juga ini mungkin cikgu-cikgu kita pun pernah kata dulu kan, apa, hafal vocab ataupun banyakkan bacaan. Benda-benda ni dia akan menambahkan kosakata kita. Terkatakan bila mana kita nak buat karangan tu, tak adalah ayat-ayat tu, ayat-ayat dalam TikTok je yang terlintas atas kepala kita kan. Nampaklah bijak sikit ayat-ayat yang kita letakkan tu kan. Kemudiannya soalan yang kedua yang saya tertarik untuk bincangkan pada malam ni berkenaan dengan pengurusan kewangan. Betul. Ketika mana zaman universiti ni memang kewangan adalah salah satu benda yang penting. Sebab apa? Kat sekolah belanjanya mungkin murah kan, makanannya disediakan, yurannya pun taklah mahal sangat. Tapi bila mana masuk ke universiti ni, kosnya agak tinggi. Tambah pula kalau yang kita masuk tu adalah universiti swasta ataupun institut pengajian tinggi swasta, lagilah tinggi kan. Kalau kerajaan ni mungkinlah murah sedikit yuran dia. Tapi still kita kena bayar. Jadi kalau saya kan, dia ada beberapa pilihan. Antaranya apa? Beasiswa, tak ada beasiswa, ada PTPTN, kemudiannya ada pinjaman yang boleh ubah. Cadangan saya kena rajin mencari bantuan pelajaran. Jangan malas. Sebab apa? Kalau malas, at the end memang kita akan ambil dia PTPTN. Sebab PTPTN ni ada orang yang approach kita sebab dia orang dapat commission. So yang pertama bagi saya nak dapatkan bantuan kewangan ni, yang first utamakan beasiswa. Sebab apa? Beasiswa ni kita tak perlu bayar. Contohnya beasiswa apa? Bank negara ataupun bank rakyat. Ini kita boleh survey-survey lah kan sebelum masuk ke universiti nanti. Cuma mungkin untuk asasi, untuk matrik ni, untuk yang bakal pada masuk awal-awal ni, tahun yang pertama ni, mungkin
tak memerlukan sangat kepada bantuan kewangan. Sebab kalau katakan matrik, kalau tak silap saya memang disediakan bantuan kewangan. Asasi pun ada disediakan bantuan kewangan. Ini bila mana masuk degree nanti, yang pertama utamakan beasiswa. Ini tak perlu bayar langsung. Yang keduanya, pinjaman boleh ubah. Sebab apa pinjaman boleh ubah ni? Kalau katakan kita dapat pointer yang baik, maka kita tak perlu bayar secara keseluruhan. Mungkin bayar hanya sekadar 70%, 50% sahaja. Kemudiannya, pinjaman yang bukan PTPTN, maksudnya pinjaman negeri, contohnya apa? Pinjaman yang tiada charge, yang tiada kenaikan bila mana nak bayar nanti. Utamakan pinjaman dahulu, yang terakhir barulah PTPTN. Dan yang terakhir sekali, bekerja lah. Itu kalau bila mana dah buat pinjaman, dah buat beasiswa tapi masih tak cukup, barulah pergi kepada option untuk bekerja tu kan. Jadi saya rasa banyak lagi soalan-soalan yang diberikan ni. Even yang dapat dalam borang pun saya rasa banyak soalan-soalan yang telah diberikan. Kita nak jawab semua pada malam ni mungkin dah tak dapat kan. Jadi insyaAllah anda semua boleh terus mengikuti media sosial SPM Liver di TikTok, di Telegram, di Instagram, dan kita akan berkongsi jawapan-jawapan, info-info yang bermanfaat yang akan membantu untuk persediaan anda semua bila mana memasuki universiti nanti. Dan jangan lupa, sebelum sesi kita berakhir, anda semua boleh terus mengisi borang feedback yang disertakan di ruangan komen. Jadi kita telah pun sampai ke penghujungnya. Sebelum kita bersurai, saya menjemputlah anda semua untuk kita sama-sama buka kamera. Sekiranya keadaan mengizinkanlah, kalau keadaan dekat belakang kita tahu huru-hara tu, mungkin tak perlu buka lah kan. Bisa nanti mengaibkan diri sendiri pula kan. Jadi insyaAllah mana yang berkelapangan boleh kita buka kamera untuk kita ambil gambar untuk sesi bergambar sebelum sesi kita pada malam ni berakhir. Untuk soalan, anda semua boleh juga PM ataupun DM di media-media sosial kami dan kami akan menjawab dengan sebaiknya soalan-soalan ni. Jangan risau, kami ada tim-tim daripada STAM, daripada STPM, daripada Metrik, daripada Asasi yang memahami setiap daripada soalan anda semua. Jadi kalau mana yang berkelapangan, boleh kita buka kamera sama-sama untuk kita ambil gambar sebelum kita bersurai pada malam. Dah boleh buka kamera insyaAllah. Okey. Dah ke? Mana tim teknikal? Ambil gambar ke? Ada? Okay, jadi insyaAllah terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin yang datang pada malam ni. Semoga sedikit sebanyak kita boleh buka kamera ke semua? Boleh, kalau boleh buka kamera sebentar. Kita ambil gambar dahulu sebelum kita bersurai. Okey. Ya, terutamanya yang lelaki lah. Yang lelaki bolehlah buka kamera kan. Lelaki pun malu tak tahulah kan. Saya pun lelaki ni sepatutnya tak malu lah kan. Okay, tim teknikal dah bersedia ke untuk ambil gambar? Okay, insyaAllah, insyaAllah. Okay, 1, 2, 3. Alright, jazakallah. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang datang pada malam ni, yang sudi untuk buka kamera, yang bertanyakan soalan. InsyaAllah nanti kan program-program daripada kami lagi selepas ni, dan terus ikuti kami di media sosial, dan jangan lupa sebelum keluar untuk isikan borang malam balas yang telah disertakan di ruangan komen. Jadi saya tutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr.